Dia cuba melawan angin. Alamak. Yang ni belah kiri aku ada DJI Neo 2 dan belah kanan ni ada Hover X1 Pro. So ni dalam dua kategori yang sama, saiz pun lebih kurang sama, berat pun lebih kurang sama. Yang ini mungkin berat sikit dan ini mahal sikit lah. Belah kanan ni Hover X1 Pro dia punya spek sepatutnya lebih tinggi sikit tapi dia mesti ada pro dan con lah. So yang paling ketara sekali dia punya size form factor dia. Kalau kalian tengok, kalau bila aku buka aku punya Hover X1 Pro ni, size dia lebih kurang sama je. Size dia lebih kurang sama. Dia punya berat macam aku cakap tadi dia pun lebih kurang sama. Cuma Hover X1 Pro ni mungkin berat sikit, lebih solid Dan dari segi material dia, kalau korang tengok yang ni DJI dia punya protection ni dia jenis hard material. Kalau yang ni dia lebih flexible, soft material. Dia punya kerangka tepi ni dia lebih keras sikit lah, walaupun dia flexible lagi. So ni aku dah try fly banyak kali lah. Dah jatuh banyak kali juga. Sampai sekarang pun masih tahan lagi. Aku punya propeller pun tak pernah tukar lagi. Tak pernah patah ke, bengkok ke, tak pernah. Mungkin ada calar sikit lah. Dekat ni tak ada efek sangat dekat dia punya flight. Tak ada masalah. Daripada segi portability pula, walaupun ni berat sikit, walaupun nampak macam besar sikit, tapi bila kita lipat dia jadi sangat portable lah. Memang aku selalu masuk poket Tengok kalau korang tengok aku punya jean ni, boleh masuk poket. So dia sangat portable. So kita boleh bawa keluar. Tak perlu nak ada beg asing lain kan, pikul backpack ke, tak payah. Kita boleh masuk poket je. Dan dia support fast charging. Yang ini pun aku baru je on tadi dan aku baru aktifkan dia, DJI Neo tu. Dan aku dah set follow mode, distance dia far dan dia punya height tu aku letak high. So yang hover ni pun aku nak buat follow mode juga. Sama setting dan kita akan cuba flykan dua-dua ni serentak. Aku nak cuba bawa lebih pada 40 km sejam guna aku punya UC ni. Kita nak fly terus kita punya DJI. Right. Follow. 3, 2, 1. So DJI situ, belah kiri sikit. Harap-harap tak bertembung Dan kita punya hover. So nampak dia tengah melawan angin Dia cuba melawan angin. Alamak. So first try coy. Dia ada tergaduh sikit Belum lagi dah gaduh lah Right. Follow. 3, 2, 1. Dah kita on terus kita punya EC. Harap tak bertembung kau Baik-baik Jangan gaduh. Kalau tengok Fahad ni nampaknya ya DJI dekat belakang, hover ni kat depan. So mari kita cuba. Oh DJI dia macam kalut sikit lah. Kau saya buat kat tepi buat apa? Kau belakang. Belakang. Dua-dua masih follow lagi. Aku risau DJI ni kenapa dia. Tengok. DJI dengan ni mesti follow lagi. So aku nak kata tekan posisi pula. Zoom out. 6 meters. Alamak. Zoom out. Sekejap kau Kita punya tangan besar lah. Aduh kacau betul lah. Follow jangan tak follow. So kita nak try lagi sekali. Rear. Rear far. Rear. Follow. 3, 2, 1. Kau rear je, kau jangan pergi tempat lain. Okay, ready? Jom. So kalau tengok speed ni, korang boleh tengok speed kat bawah. Dua-dua mesti follow aku kat belakang. Aku dah tunjuk gambar kat belakang lah. So 20 km sejam, 30 km sejam. So 40 km sejam.
So kita nak tengok sama ada diorang mesti follow lagi tak. Dua-dua mesti follow lagi belakang dengan sihat. 40 km sejam. So kita nak cuba 40 lebih, 43, 46. Ada wobble sikit di situ. So dua-dua pun masih cantik. Bagus, bagus.